أنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى. Pada ayat yang ke-47 dalam surah An-Najm, wa anna alaihi nasy'atul ukhra, dan sesungguhnya alaihi atasnya ni balik kepada ala rabbika, atas Tuhan engkau, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Ayuhar rasul, wahai rasul, an-nasy'atul ukhra, i'adata khalqihim, mengulangi penciptaan mereka. Jadi Allah Ta'ala mengulangi, menghidupkan selepas mereka mati, ba'da mamatihim. Wahia nasy'atul ukhra, ia adalah kejadian yang ukhra, yang selainnya, yaumul qiyamah, hari kiamat. Maknanya dihidupkan lagi sekali pada hari kiamat esok semua makhluknya, ya. Alaihi nasy'atul ukhra. Ini apa dia? Ini cerita tentang akidah kebangkitan semula. Kepercayaan Allah SWT menghidupkan makhluknya yang telah mati pada hari kiamat kelak dan dihimpunkan di mahsyar. Sesiapa yang pernah hidup atau apa yang pernah hidup semasa di dunia akan dihidupkan dan dihimpunkan di hari kiamat besok, mahsyar. Sama ada manusia atau selain manusia, sama ada binatang, serangga, hatta lebah, seekor lebah pun akan dihidupkan kembali. Siapa yang pernah hidup hari kiamat besok, ya. Tetapi yang akan dihisap hanya manusia dan jin. Ada makhluk, binatang, serangga, semuanya selepas dihidupkan kembali yaumul mahsyar, yaumul hasyar, mereka apa? Akan menjadi tanah. Tinggallah manusia dan jin akan dihisap, yaumul hisab, hisab untuk manusia dan jin, hari kebangkitan semula, dan himpun yaumul mahsyar, yaumul hasyar untuk semua makhluknya yang pernah hidup semasa di dunia sekarang, ya. Baik. Ayat yang keempat, ayat yang ke wa anna, sesungguhnya harfun nasbi wa harfun nasbi wa taukid, ya. Alaihi nasy'atul ukhra. An-nasy'atul ukhra ni isim, an-nasy'ata isim anna wa akhar. Al-ukhra sifat bernasy'ah, ya. Alaihi jamaju khabar muqaddam. Wa annahu, dan sungguhnya kata Allah Ta'ala, wa aghna, dia Allah Ta'ala aghna, ya. Wa aghna, dia yang mengkayakan atau memberi kekayaan. Wa aghna, wa aqna, dan aqna,
meredakan manusia yang diberikan kekayaan. Ya. Arda alladhi aghnahu. Dia yang mengkayakan, wa aqna, dan mencukupkan mereka yang diberi kekayaan. Ya, menjadikan mereka yang diberi kekayaan itu redha. Ya, Allah Ta'ala yang mengkayakan siapa yang dikehendaki di kalangan makhluknya, ya, dan menjadikan mereka redha, ya, dengan kekayaan tersebut. Anahu aghna, dia Allah Ta'ala yang mengkayakan. Man sya'a min khalqihi, sesiapa yang dikehendaki saja, min khalqihi, daripada makhluknya, bil mal, dengan harta. Wa mallakahu, dan dia yang memilikkannya harta tadi kepada mereka. Wa ardahum, dan meredakan, menjadikan mereka itu redha kepada dengan harta yang diberikan. Itu Allah SWT. Ya. Oleh sebab itulah kaya sini tuan-tuan ialah mereka yang cukup keperluan. Bukan arti kaya ni adalah mereka yang jutawan, ya, mereka yang belian bukan. Kaya ni adalah mereka yang cukup dengan harta yang ada, kaya. Ya. Lawannya miskin, dia tidak cukup harta yang ada. Keperluannya tidak dapat dipenuhi sebab kekurangan harta, itu miskin. Tapi mereka yang keperluannya sudah cukup dengan harta yang ada, ya, bertambah, ada lebihan daripada keperluannya, itu orang kaya. Keperluan dalam sebulan contohnya 10,000, dia dalam sebulan ada 12,000, lebih lagi 2,000, itu kaya. Ada orang yang keperluannya 10,000, tapi dalam sebulan tu dia dapat 8,000, 7,000, masih lagi miskin. Ada orang yang keperluan dia dalam sebulan 5,000, jadi dapat 7,000 dah kaya. Tapi yang tadi tu 10,000 masih lagi miskin. Jadi kaya ni ialah mereka yang dicukupkan. Aqna, Allah tu cukupkan, redha dengan harta yang diberikan kepada mereka. Jadi bukanlah kaya ni orang yang ada dalam banknya, ya, rosid ataupun baki harta ribuan, jutawan, tak. Jadi kita bersyukur pada Allah Ta'ala, ya, kita telah cukup keperluan kita, bahkan kita boleh simpan lagi, ya. Ada orang dia tak perasan, tak sedar, dan tak merasa cukup. Itu satu apa? Itu satu kesusahan dalam hidupnya. Bila merasakan sesuatu tak cukup, dia jadi fakir, miskin, walaupun hartanya kaya, hartanya banyak, rasa tak cukup. Allah aqna, yang menjadikan dia redha dengan harta yang dia ada. Jadi bila dia redha, hatinya rasa tenang, dan dia tidak salahkan dia qada dan qadar. Kenapa dia dapat banyak ni, banyak ni, orang lain banyak tu. Sedangkan yang memberikan harta itu Allah SWT, yang telah menetapkan setiap orang berapa yang dia akan dapat sepanjang hidup dia di dunia ini, setiap hari, sebelum lagi dia diciptakan. Nahnu qasamna ma'ishatahum fil hayati dunia. Kami yang bagi-bagikan kehidupan mereka di alam dunia ni. Allah, kita tak masuk campur, tak ada. Dan Allah beri itu di atas dasar keadilan dan kebijaksanaan Allah Ta'ala. Seseorang tu yang Allah telah berikan harta, banyak mana hartanya, itu adalah dasar keadilan dan kebijaksanaan Allah Ta'ala. Ada yang diberikan keluasan, ada yang Allah telah sempitkan. Semua itu berdasarkan apa? Keadilan Allah SWT dan kebijaksanaan Allah SWT. Maka oleh sebab itulah kita tidak menentang ataupun memprotes kenapa orang ini miskin, kenapa orang ini kaya. Ya. Kalau kita protes itu kerana sebab usaha dia, itu cerita lain.
Tapi kalau dia ditentukan oleh Allah SWT, kita protes atas dasar itu, ketentuan Allah Ta'ala, itu tak boleh. Baik. Dan seorang tu kena tahu bahawa hartanya ataupun rezekinya, harta itu telah Allah tentukan untuk dia. Dia hanya apa? Hanya berusaha dengan sebaik mungkin. Dalam hadis sebut, Allah sebut, fa'ajmilu fi talab. Maka hendaklah kamu menuntut rezeki kamu dengan cantik, dengan tidak melanggar perintah Allah Ta'ala kerana mencari rezeki, dengan tidak mengabaikan tanggungjawab, dan dengan tidak loba dan tamak sungguh-sungguh sehingga terabai kewajipan yang lain kerana cari rezeki ataupun kerana dunianya. Sedangkan dunia Allah telah berikan setiap seorang bahagiannya. Dia hanya berusaha dengan cara yang betul, dengan sungguh-sungguh, ya. Allah telah tentukan rezekinya, apa yang dia dapat, dia syukur pada Allah Ta'ala dan redha Allah sana ada kebaikan, ada hikmah di atas apa yang dia dapat pada setiap hari. Baik. Ada tanya soalan? Sebab kita berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma kfini bihalalika. Ya Allah, kamu cukupkanlah. Kita minta cukup. Bihalalika, dengan rezeki yang halal. An haramika, dan daripada rezeki yang haram. Atau yang haram. Wa aghnini, dan kaya cukupkan aku. Bifadlika, dengan kelebihan dari engkau. Amman, daripada mengharapkan siwaka, mereka yang selain daripada engkau. Kita mengharapkan Allah Ta'ala yang menjaga diri kita, memenuhi keperluan kita, tidak bergantung kepada selain Allah SWT. Hanya bergantung kepada Allah Ta'ala, Tuhan yang satu-satunya memberi rezeki dan mencukupkan rezeki kepada hamba-Nya. Baik. Ada soalan? Boleh ya? Suara je lah. Terputus. Suara dengar? Alhamdulillah, baik, jelas. Kita tengok ayat selepasnya. Aghna ni fi'il madhi yang mabni ala aghna, mabni ala fathi al-muqaddar ala alif. Aghna gitu ya. Sama juga aghna. Wa fa'iluhu dhamir taqdiruhu huwa. Ya. Wa annahu, dan sungguh dia Allah SWT. Huwa rabbu syi'r. Dialah Allah Ta'ala. Huwa, dia, rabbu syi'r. Huwa tu mubtada. Rabbu syi'r, rabbu tu khabar. Wa mudhaf, asy-syi'r mudhaf ilaih. Dia Tuhan yang menjadikan, yang mencipta bintang syi'r. Satu jenis bintang. Ya. Huwa najm. Asy-syi'r ni najm. Bintang yang bercahaya. Kana ba'du ahli jahiliyati. Sebahagian daripada orang jahiliyah ya'budunahu min dunillah. Mereka menyembahnya selain Allah Ta'ala. Ini Allah Ta'ala bersumpah dengan Tuhan menjadikan bintang, yang bintang ini disembah oleh sebagian ahli jahiliyah. Asy-syi'r. Macam mana wallah alam gambaran syi'r ni rupa macam bintang, tak tahu Allah alam. Mungkin boleh tuan-tuan tengok dalam ni Google ke apa, tulis An-Najmu Syi'r. Mungkin boleh keluar ke kalau kita tulis sini. Kita tengok ni keluar bintang syi'r.
Ah. Tak nampak. Ni lah. Najm Syara. Sirius. Sirius. Nama bintang tu orang putih. Allah Alam. Tapi orang Arab tahu ni bintang-bintang Syara ni. Oh ni dia. Najbatun. Bintang yang bercahaya, besar cahaya di kaki. Orang Arab jahiliah tahu bintang ni sebab mereka ada ilmu tentang bintang. Menggunakan bintang ni untuk berjalan di padang pasir dan di lautan. Tapi mereka sebab bintang. Sedangkan Allah Ta'ala kata Allah dialah yang menjadikan Tuhan yang bintang yang kamu sembah. Jadi sembahlah aku ataupun Allah Subhanahu Ta'ala. Wa annahu ahlaka 'adanil ula. Wa annahu tadi wa annahu rabu sya'nahu tu isim anna man khabar di jumlah ismiyah annahu rabu sya'ani wa tu mubtada rabu tu khabar wa mudhaf asy-sya'atu mudhaf ilaih. Jadi jumlah ismiyah tu fi mahalli raf'in apa dia khabar anna hu tu annahu tu isim anna. Sesungguhnya dia Allah sesungguhnya dia Allah Taala huwa rabbu sya'ra, dialah Tuhan yang mencipta sya'ra, mencipta bintang yang kamu semua sembah selain daripadanya. Wa annahu ahlaka 'adanil ula. Wa annahu sesungguhnya subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ahlaka telah membinasakan 'ad ula, kaum 'ad al-ula yang pertama, wa hum qaum Hud, mereka adalah kaum Hud, kaum Nabi Allah Hud. Kaum Nabi Allah Hud dipanggil kaum 'ad yang ula yang pertama. Allah yang binasakan mereka. Wa Thamud, dan Allah juga membinasakan kaum Thamud. Wa ahlaka Thamudah. Thamud ni kaum Saleh, kaum Nabi Allah Saleh. Kaum Nabi Allah Hud dipanggil 'ad, kaum 'ad. Yang ula yang pertama, yang terdahulu. Allah binasakan kaum 'ad yang dihantarkan kepada Nabi Allah Hud. Dan Allah telah binasa kaum Thamud, ya Allah telah hantarkan kepada mereka itu Nabi Allah Saleh. Fama abqa, dan tidak dia Allah telah abqa mengekalkan, falam yubqi, Allah tidak mengekalkan minhum ahadan, seorang pun di kalangan kaum 'ad dan kaum Thamud yang dibinasakan. Habis kaum 'ad, kaum Hud yang kufur pada Allah Ta'ala semua dibinasakan. Iaitu sunnah Allah Ta'ala. Sesiapa di kalangan umat terdahulu yang tidak beriman kepada Nabi-Nabi yang dihantarkan kepada mereka, diutus kepada mereka, semua itu akan dibinasakan daripada awal sampai akhir. Tak ada satu pun itu kecuali. Fama abqa, Allah tidak mengekalkan. Jadi tak ada. Habis mati semua. Wa qaum Nuhin min qabl, dan kaum Nuh min qabl, sebelum daripada itu, sebelum daripada kaum 'ad, kaum Thamud, kaum Nuh Allah telah binasalah. Sebab Nuh ni rasul yang pertama, nabi yang pertama adalah Nabi Adam AS. Nabi dan rasul yang pertama adalah Nabi Nuh AS. Nabi Nuh AS. Wa qaum Nuh min qabl, dan kaum Nuh sebelum daripada itu. Sebab Rasul ni antara
pandangan mengatakan Rasul ni diutuskan pada kaum yang menyalahi mereka dari akidah. Jadi syirik berlaku pada awalnya ialah pada kaum Nuh. Maka Nuh Rasul yang pertama dihantar. Nabi Adam, anak-anak cucu Nabi Adam tidak berlaku syirik. Maka Nabi Adam adalah Nabi, bukan Rasul. Ya, sebab mereka adalah kaum yang beriman. Ya, belum lagi berlaku penyembahan berhala. Ya. Qabil dengan Habil pun mereka orang Islam maksudnya. Bersaudara, satu akidah. Tapi berlaku apa? Jenayah yang pertama di muka bumi, jenayah bunuh. Pembunuhan. Tapi masih lagi akidah yang sama. Tidak berlaku syirik. Wa qaum Nuh min qabl, dan kaum Nuh sebelum daripada itu. Innahum, sungguhnya mereka yang disebutkan tadi, kaum yang dibinasakan, Ad wa Thamud, kaum Nuh. Hum, mereka azlama wa atrah, yang paling zalim, yang paling melampau. Hum azlama wa atrah. Haulai, mereka itu, kanu, mereka tu asyaddu tamarrudan, bersangatan derhaka mereka, wa a'zamu kufran, dan hebat kekufuran mereka, minal ladzina ja'u min ba'dihim, daripada orang-orang yang datang selepas mereka. Siapa ni? Orang yang datang selepas mereka, kaum Nuh, kaum Hud, kaum Saleh tu. Mereka tu lebih kufur, lebih derhaka kepada Allah Ta'ala. Walmu'tafikata ahwa. Ya. Walmu'tafikata ahwa, dan mu'tafikah. Mu'tafikah ni adalah kampung yang ditenggelamkan, diterbalikkan. Atas jadi bawah, bawah jadi atas. Iaitu kampung kaum Lut alaihissalam. Ya. Itu Mu'tafikah. Di tempat ini panggil nama Sadum. Ya. Kampung kaum Lut. Ya. Wal Mu'tafikah. Wal mu'tafikata ahwa, dan kampung kaum Lut, Sadum tu ahwa, Allah Ta'ala terbalikkan dia. Madain, bandar-bandar kaum Lut, qallabahumullahu alaihi, Allah Ta'ala terbalik ke atas mereka. Wa ja'ala aliyaha safil, Allah jadikan yang atas tu bagian bawah. Fa albasaha ma albasaha, Allah Ta'ala azab mereka dengan apa yang telah azab mereka, minal hijarah, dengan batu-batu al-mutatabi'ah, yang berterusan, yang mutatabi'ah, yang berikutan, satu demi satu, berturutan maksudnya. Nazilah, yang turun alaihim, dari atas mereka, minas sama', dari langit, kal matar, seperti hujan. Maksudnya batu daripada langit jatuh, timpa mereka, batu yang berturutan, hujan, dihujani dengan batu-batu. Kemudian diterbalikkan kampung kaum Lut, kerana dahsyatnya jenayah yang mereka lakukan. Selain daripada kufur kepada Allah SWT, mereka melakukan perbuatan apa? Perbuatan liwat dipanggil, atau perbuatan sejenis, hubungan sejenis lelaki dengan lelaki, ya, yang tidak pernah berlaku sebelum tu. Ya. Meninggalkan kaum wanita, isteri mereka, mereka cari lelaki. Ini kaum Lut, kampung mereka yang dipanggil Mu'tafikah. Farasyaha marasyah, meliputinya apa yang meliputinya, iaitu dihujani mereka dengan batu-batu daripada langit. Ya. Azab Allah Subhanahu Wa Taala ke atas mereka.
Allah cerita tentang azab yang Allah Ta'ala berikan kepada kaum yang terdahulu di dalam Al-Quran yang turun kepada kaum musyrikin Mekah. Quran yang dihantar bersama dengan Nabi SAW kepada umat manusia zaman Mekah dulu, dibacakan kepada orang-orang Quraisy Mekah khususnya, bagi bertujuan supaya mereka mengambil iktibar bahawa apa yang berlaku kepada umat terdahulu yang tidak beriman kepada Rasul yang diutuskan kepada mereka dihukum oleh Allah Ta'ala dengan kebinasaan dan kehancuran. Maka begitu jugalah kepada orang Quraisy Mekah yang kufur dan engkar terhadap apa yang Nabi Muhammad SAW bawa, kebenaran Islam, akidah Islam, Quran, akan menimpa kepada mereka kebinasaan dan kehancuran sama sebenarnya yang telah menimpa umat-umat dahulu. Ini adalah apa? Amaran Allah SWT kepada orang-orang Quraisy Mekah supaya tidak mengikut jejak langkah umat-umat terdahulu yang ingkar dan kufur kepada Rasul utuskan kepada mereka. Ini di antara kaedah atau cara bagaimana Allah SWT memberi peringatan kepada umat manusia kita. Zaman kita sekarang pun sama juga. Kalau kita nak selamat daripada kebinasaan, kecelakaan di dunia ini, maka jangan kita langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita lakukan kesyirikan dan kekufuran. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau anna ahlal qura, ahlal qura, penduduk sebuah kampung itu, amanu wa taqaw, mereka beriman dan bertakwa, taat perintah Allah Taala, la fatahna alaihim barakatin minas sama', nescaya kami buka ke atas mereka kebaikan yang banyak, minas sama'i wal ard, kebaikan yang banyak, la fatahna alaihim barakatin minas sama', dari langit ke bumi. Ini berkat kebaikan yang banyak, kemakmuran apabila kita menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Baik. Ada soalan boleh tanya? Ada soalan? Tak ada? Tak ada? Ayat berikutnya. Oh, ayat 54. Ayat 55 Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tatamar. Maka bi ayyi, mana satukah, ala'i, nikmat-nikmat, Rabbika, Tuhan engkau yang banyak itu, tatamara, engkau ragukan, wahai manusia. Wahai manusia, mana satu nikmat-nikmat Tuhan kamu yang banyak Allah Ta'ala beri pada kamu itu kamu ragukan, atau kamu dustakan. Fa bi ayyi ni'ami rabbika, mana satukah nikmat Tuhan kamu, alaika, atas engkau, ayuhal insanu, wahai manusia, al-mukadzib, yang mendustakan, tasyukku kamu syak, tatamara kamu syak. Kenapa? Syak bahawa nikmat yang Allah Ta'ala beri ini kepada kamu adalah dalil, bukti yang menunjukkan kepada keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, satu-satunya Tuhan yang benar, yang berhak disembah, dan kekuasaan Allah Ta'ala yang maha hebat. Kamu syak. Apa nikmat yang, antara nikmat yang besar ialah kita ni dijadikan oleh Allah Ta'ala, dilahirkan di muka bumi. Dulu kita tak ada, kita ada.
yang menjadikan kita ini Allah Ta'ala. Itu satu nikmat yang besar. Tiada selain Allah Ta'ala yang menjadikan kita. Jadi kenapa kamu boleh ragu bahawa Allah itu sahaja Tuhan yang berhak disembah? Sebab Allah yang menjadikan kita, merupakan nikmat yang besar kita lahir di muka bumi. Ini apa dia? Akidah Allah yang menjadikan makhluk. Orang musyrik Mekah pun percaya. Apa Tuhan yang bersifat dengan menjadikan, Khaliq, pencipta. Kalau kita dalam Quran banyak pengakuan orang musyrik Mekah, orang Quraisy, wal in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau kamu tanya man khalaqas samawati wal ard, siapa jadikan langit dan bumi, la yaquluna Allah, mereka akan kata Allah Ta'ala. La yaquluna Allah. Tapi jadikan langit dan bumi dan di antara keduanya manusia kita Allah Ta'ala. Orang musyrik Mekah, walaupun mereka menyembah berhala, mereka meyakini Allah yang menjadikan mereka bukan berhala. Sebab mereka tahu mereka yang cipta berhala, mereka yang buat berhala tu, takkan berhala tu jadi Tuhan, sedangkan mereka yang buat berhala, sedangkan itulah mereka tu yang menjadikan mereka ialah Allah Ta'ala. Dalam suratul Ankabut, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara syamsa wal qamar la yaquluna Allah. Kalau demi sungguhnya kalau kamu tanya kepada mereka orang Quraisy Mekah, man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang menjadikan langit-langit dan bumi, wa sakhkhara syamsa, dan memperjalankan matahari dan bulan, la yaquluna Allah, mereka kata Allah Ta'ala. Artinya mentadbir alam ni Allah Ta'ala. Itu akidah percaya Allah sebagai pentadbir. Antara makna pentadbir ni, Rabb lah. Rabb tu mana? Yakun Allah, artinya Rabb. Allah Ta'ala tu sebagai Rabb. Rububiyah. Rabb tu rububiyah. Mana Allah Ta'ala sifat rububiyah, yang mentadbir, yang menjadikan alam. Ini apa? Kepercayaan orang musyrik Mekah yang kafir tu. Dia percaya Tuhan sebagai Rabb, yang menjadi, yang mencipta, yang mentadbir alam ni. Panggil apa? Rububiyah Allah Ta'ala. Ketuhanan Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang mentadbir, mencipta. Sifat rububiyah Allah Ta'ala. Allah sahaja yang menjadikan, mencipta. Itu apa? Itu beriman kepada, atau percaya. Beriman ni bahasa Melayu, bahasa Arabnya percaya. Terbalik pula. Bahasa Melayunya beriman, percaya, beriman. Arabnya beriman, percaya dengan sungguh-sungguh, tak syak. Beriman, percaya. Kita kata beriman pada hari kiamat, percaya pada hari kiamat, beriman kepada Allah Ta'ala, percaya pada Allah Ta'ala. Itu beriman, tu percaya. Jadi Allah Ta'ala tu mereka percaya sifat Rabb, rububiyah Allah Ta'ala. Fa'ana yu'fakun, macam bagaimana mereka boleh yu'fakun, dipesongkan, ataupun mereka menyembah pula selain Allah Ta'ala. Ayat Ankabut juga, ayat 63, wala in sa'altahum, dan jika kamu tanya pada mereka orang Quraisy Mekah, man nazala minas sama'i ma', siapakah yang menurunkan daripada langit itu, daripada awan tu, ma'an, air, fa ahya bil ard, lalu menghidupkan dengan sebab air jadi bumi, min ba'di mautiha, selepas matinya bumi, tak ada apa-apa tumbuhan, tiba-tiba hidup. Apa kata orang musyrik Mekah? La yaquluna Allah, mereka kata Allah Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala yang menumbuhkan tanaman, Allah yang telah berezeki, maksudnya Allah yang mentadbir alam ni. Itu apa akidah orang musyrik Mekah. Allah yang menurunkan hujan, Allah yang berezeki, Allah yang menghidupkan. Baik. Tiba-tiba ada orang Melayu yang percaya selain Allah Ta'ala ada wali pula. Ada pula makhluk lain pula.
kutub wali kutub mana, rijalul ghaib ke, kan, yang mentadbir alami. Maknanya lebih teruk daripada apa? Lebih teruk daripada orang Quraisy Mekah lah. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Surah Az-Zukhruf ayat 87. Kalau kamu tanya mereka siapa yang menjadikan mereka, la yaquluna Allah. Mereka kata Allah Taala. Orang musyrik Mekah kata Allah yang menjadikan mereka, ya. Bukan sembahan yang mereka sembah selain Allah Taala. Ini semua ada dalil. Walaupun kita beritahu bahawa di samping keyakinan mereka Allah yang memberi, Allah yang menjadikan, Allah yang matikan, Allah yang mentadbir alamin, berlaku juga pada orang Quraisy ni kepercayaan bahawa ada juga selain Allah Taala, bersama Allah Taala, ya, yang berkuasa, ya. Itu sebab ada amalan mereka berlindung dengan selain Allah Taala, gitu, ya. Ada berlaku syirik juga, ya. Dalam kepercayaan mereka Allah Taala yang menjadikan langit bumi, mereka pun dalam masa sama ada juga berlaku syirik di kalangan mereka, ya. Baik. Wallahualam, tuan-tuan. InsyaAllah kita sambung lagi. Kita sampai ke mana kita? Ayat yang ke-55. InsyaAllah kita sambung ayat yang ke-56. Dalam surah An-Najm. Ada soalan nak tanya? Enam? Enam. Maksudnya kalau dia duduk rumah seorang-seorang, tuan-tuan, dia ada larangan Nabi melarang seorang tu bermalam seorang-seorang. Tapi dalam hadis itu tidak menyebut sebab yang disebutkan tadi, iaitu roh berdatang, apa semua itu tak tahu dari mana asal datang fahaman gitu. Kalau dia bermalam seorang-seorang, maka nanti roh yang meninggal datang ajak dia meninggal cepat. Itu tak ada disebut dalam hadis itu, ya. Yang disebut dalam hadis itu, tuan-tuan, ialah larangan seseorang itu bermalam seorang diri. Maka ulama bahas takut berlaku sesuatu yang tak baik pada diri seorang yang bila dia bermalam seorang-seorang. Macam kita tahulah benda tu ada larangan Nabi SAW yang boleh kita fahami
difahami illah dia sebab. Yang munasabah berdasarkan kepada apa yang sering berlaku. Ya, kita tahu bila seorang terutamanya yang meningkat usia, bila dia malam seorang-seorang, kadang-kadang sesak nafas dan sebagainya, jadi tak ada orang yang boleh membantu dia untuk beri bantuan bantuan first aid dan sebagainya, untuk bawa dan sebagainya bila dia seorang-seorang. Itu di munasabah dan diterima. Boleh kita kata itu illah sebab, kerana Nabi dia tak cerita illah dalam hadis itu, tapi Nabi larang. Tapi itu munasabah yang diterima sebab itu berlaku. Tapi ada pun melibatkan benda yang gaib seperti itu. Ya, kononnya, kita sebut konon sebab itu benda gaib, dan itu sebarang dakwaan tidak boleh diterima oleh kerana ada dalil sebab benda gaib. Roh orang datang, orang mati datang jemput dia, panggil dia, lalu dia akan mati cepat. Itu tak boleh apa kita percaya, sebab itu perkara gaib yang tidak boleh dibina kalau tak ada dalil yang jelas Quran dan sunnah Nabi SAW. Jadi kepercayaan itu tak betul. Tapi sebab memang ada larangan, Nabi SAW larang seorang tu bermalam seorang-seorang, tak ada yang menemankan. Ya, untuk semua orang, untuk bermalam seorang-seorang. Ingat saya tu tak elok, sebab berlaku sesuatu yang perlu pada pertolongan, tak ada orang yang menolong dia. Jadi sebaiknya ada peneman. Ya, itulah. Tapi bukan dengan sebab tadi larangan itu, kerana ada kepercayaan yang tidak betul tadi itu. Ya. Baik, sama. Jadi jazakumullah khair semua. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Ya, jazakallah khair. Aqulu qawli hadza astaghfirullah azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Barakallahu fiikum.